pelajar kita kan dah graduate, dia akan hantar CV dia tak kerja kan. Position satu je yang kosong. Contohnya, yang mohon katakan 1,000. Jika company tu upload dalam ChatGPT, tolong analysekan semua 1,000 CV ni. Di situ ada nama telefon, gambar you, alamat, kepakaran you, kelulusan you. Itu data peribadi you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam Research Podcast yang ketiga, tapi bahagian yang kedua bersama dengan Profesor Madya Dr. Siti Salwa dan membincangkan berkenaan dengan AI. Lagi sekali saya nak katakan kepada anda semua ataupun warga UiTM, Research Podcast ini dibawakan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi di bawah projek di bawah Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi itu sendiri. Jadi terima kasih kerana terus menyokong kami di channel YouTube JPI, dan kali ini kita akan bersambung ataupun melanjutkan lagi diskusi kita berkenaan tentang kecerdasan buatan bersama dengan Dr. Salwa. Jadi Dr. Salwa, mungkin kita boleh teruskan dengan kita dah bincangkan di bahagian yang pertama bagaimana Dr. Salwa involved dalam akademik, bagaimana Dr. Salwa boleh berada dalam UiTM dan sekarang hampir 30 tahun bersama UiTM. 4 bulan lagi 30 tahun. 4 bulan lagi 30 tahun. Kami mendoakan doktor sentiasa sihat dan sentiasa cemerlang dan memberi manfaat kepada warga-warga UiTM, terutamanya pensyarah muda seperti saya kan. Yang orang muda kena rapat-rapat sikit dengan yang lama ni kan. Okay, doktor, kita teruskan. Kita dah masuk sedikit di bahagian yang pertama. Doktor dah terangkan banyak jenis AI yang ada dan bagaimana dia membantu dalam penyelidikan, tapi kita nak lebih pergi dalam lagi. Bagaimana AI ni dapat membantu dalam penyelidikan dan apakah ialah bila kita buat penyelidikan menggunakan AI, ChatGPT contohnya. Apakah ada etika ataupun cara yang betul menggunakannya? Ya, pasti ada ya. Saya dah sebutkan pada Izzat tadi ya. Setiap teknologi, setiap inovasi dia mesti datang bersekali dengan tanggungjawab sosial ataupun tanggungjawab etika itu ya. Apa yang dimaksudkan etika tu nanti ada sesi lain perlu yang saya rasa kita perlu satu sesi khas untuk etik sahaja dalam dalam dunia digital. Ya, betul. Itu kita kena jaga. Okey, bagaimana apabila kita menggunakan aplikasi AI ini, apakah etik yang pertama yang saya highlightkanlah, kita perlu berlaku adil. Ya. Contohnya apabila kita buat satu penyelidikan, maka kita kumpulkan data, maka kita train dia dalam satu AI apps, tak kiralah AI apps apa. Dan AI apps itu dia memberi satu output dan dapatan. Sekiranya data yang kita masukkan itu bukan data yang adil, bukan data yang sebenar ataupun data yang telah dimodifikasikan, maka AI itu akan mengeluarkan hasil yang tidak reliable, hasil yang tidak accurate. Ini yang dimaksudkan ketidakadilan kepada findings itu nanti. Kita akan salahkan nanti AI yang bagi. Sedangkan kita dah train AI kita dengan data yang tidak tepat. Maka klasifikasi yang dibuat oleh AI itu tidak tepat. Sekiranya kita masukkan testing data, maka dia akan beri hasil yang tidak tepat. Yang silapnya di mana? Ini adalah kesilapan semasa kita train the machine learning. Biasanya siapa yang akan menggunakan data untuk train machine learning ni? Computer engineers dalam bidang engineering, dalam bidang medik contohnya, untuk detect breast cancer. Inilah bentuk datanya. Kalau jumpa satu dot, confirm dia breast cancer. Itu kita train kita punya algoritma. Dan kemudian datanglah satu patient dengan ciri-ciri yang sama, tetapi rupanya data yang kita beri itu data yang bias, data yang tidak adil. Maka apabila dia buat prediction terhadap pesakit yang seterusnya, mungkin dikatakan inilah pesakit ni ada potensi ada breast cancer. Itulah yang dimasukkan data yang tidak adil ataupun tidak telus. Data ni sangat penting dalam machine learning ya. Jadi kita harus handle data dan jujur kepada data. Ini perkara yang kedua isu yang selalu ditekankan dalam mana-mana sistem komputer dan teknologi adalah ciri-ciri keselamatan dan juga privacy.
Data privacy saya rasa semua orang tahulah. Apa saja maklumat tentang diri kita itu adalah hak kita dan harus kita lindungi. Tetapi contoh saya beri Izzat, kalau pelajar-pelajar kita kan dah graduate, dia akan hantar CV dia tak kerja kan. Position 1 je yang kosong contohnya. Yang mohon katakan 1,000. Dan you rasa company tu ada masa ke nak baca Nak semua go CV? through 1,000 punya ni. Jika company tu upload dalam ChatGPT, tolong analysekan semua 1,000 CV ni dan shortlistkan 10 sahaja. Di situ ada nama telefon, gambar you, alamat, kepakaran you, kelulusan you. Itu data peribadi you. Dan telah dimuat naik ke ChatGPT. ChatGPT ni kegunaan umum dan dia akan gunakan hasil daripada data yang kita train tu untuk kegunaan pengguna lain. Jadi selamatkan you. Mungkin ada pelajar cakap, saya selamat, saya anonymous, saya tak ada akaun media sosial. Saya gambar pun tak ada dekat media sosial. Nama saya pun saya tak pernah appear dekat media sosial. Tetapi bila you minta kerja, you hantar CV. So sebenarnya data you tidak selamat. Ya. Kemudian yang kedua, penyelidik. Saya juga menjalankan penyelidikan. Ada formula-formula yang saya rasa saya lah yang harus simpan top secret. Dan saya hanya akan reveal bila saya nak publish journal. Atau saya reveal bila pelajar PhD saya nak viva nanti. Tetapi jika dia menggunakan ChatGPT sebagai rakan untuk dia bekerja, sparring buddy dia untuk intellectual discourse ataupun untuk macam-macam prompt dengan berkongsi hasil dari penyelidikan dia. Bermakna dia telah train juga ChatGPT itu untuk faham dan memberi jawapan kepada pengguna lain jika bertanya ya. Jadi itu menjadi isu dalam penggunaan ChatGPT ni. Berapa selamatkah anda dalam ChatGPT? Itu belum lagi saya bercakap tentang cloning. Satu hari nanti mungkin ada Izzat clone. ChatGPT ni dia dah kenal Izzat hari-hari. Duk berChatGPT atau DeepSeek, dia dah faham karakter Izzat, dah boleh baca pemikiran Izzat, dah tahu apa expectation Izzat dalam penulisan, gaya penulisan you dia dah boleh tiru. Satu hari nanti muncul satu robot muka sebiji Izzat dan InsyaAllah mempunyai pola fikir sama dengan Izzat. Itu juga bahaya. Kita patut aware lah di situ. Jadi ada perkara yang kita kena limitkan, ada perkara yang kita bukan boleh gunakan secara optimum, tetapi apa pun kita harus berhati-hati kerana kita tak tahu data ini berada di mana. Cloud. Ya? Itu. Kemudian yang ketiga accountability. Kebertanggungjawapan. Ada pelajar yang saya tengok dia type dapat jawapan paste terus. Lepas tu bila kata salah jawapan you. Dia cakaplah, doktor takkan salah, ChatGPT yang jawab. Itu bermakna dia tidak mahu ada accountability pada jawapan dia. Dia letak tanggungjawab itu kepada mesin yang dia pakai. ChatGPT yang dia pakai. Okey, dia tidak berlaku adil satu. Kedua, dia tidak mahu menerima accountability. Maka di atas sebab itulah rakan industri saya memberitahu kenapa jawapan yang dihasilkan oleh AI ini bukan 100% tepat. Sebab mereka developer AI pun ada tanggungjawab sosial. Mereka tidak mahu jawapan itu the paste. Kalaulah masuk mahkamah ada dakwaan, mereka yang kena saman. Jadi dia nak pengguna ada shared responsibility. Ada 10% yang harus ditapis dan dianalisis oleh pengguna ditambah baik. Jadi bukanlah bulat-bulat cut and paste, tetapi ada accountability di kalangan user yang akan menambah baik sentence tu. Dan sekiranya ada legal issue, yang akan bertanggungjawab adalah pengguna tersebut. Ya, ada human touch di situ. Itu yang saya belajar daripada rakan industri saya. Kemudian kita sebagai pengguna haruslah menggunakan AI ini dengan untuk memberi manfaat ke sosial kembali kepada pengguna.
Itu maknanya kita menggunakan mungkin dengan train juga ChatGPT itu beberapa perkara yang boleh membangunkan ummah ataupun membangunkan bangsa kita ataupun anak muda kita. Itu yang perlu kita train kepada mesin itu. Okey. Kemudian yang ketiga, dalam etika penerbitan ada sesetengah jurnal yang saya temui, dia minta kita declare ada berapa banyak elemen dan adakah penggunaan AI dalam penulisan kita, dan kita kena declare berapa banyak penggunaan dan apakah peranan AI itu dalam penulisan kita. Ada juga universiti yang saya lihat ada klausa-klausa tertentu dalam penggunaan AI. Di UiTM yang saya maklum, kita digalakkan menggunakan elemen kecerdasan buatan dalam pengajaran dan juga penyelidikan. Tetapi bagi memastikan pelajar itu tidaklah menggunakan AI sembrono, cut and paste begitu saja, biasanya kita boleh masukkan dalam elemen rubrik ataupun syarat peratus, berapa peratuskah yang dibenarkan elemen AI boleh ada dalam satu-satu penerbitan tu. Itu. Ini banyak jelah sebab kejiranan saya ni selalu ataupun orang yang saya berjumpa dalam industri selalu akan tanya saya bagaimana dengan perkembangan AI dan kita as a akademia kan. Jadi saya sendiri saya mengatakan dalam kelas saya menggalakkan student saya penggunaan AI. Tapi mereka akan counter argument, bukankah AI itu terlalu mudah bagi mereka bukan ni. Tapi sebenarnya itulah mereka tak faham. Dalam akademia kita ada rubrik dan peratusan untuk penggunaan AI, seberapa banyak peratus yang dia boleh digunakan. Betul. Dan kita juga akan ada kita panggil cross checking ataupun semak silang. Apa yang dia pelajar katakan ataupun ambilkan data itu dan apa yang daripada AI sebenarnya. Dan pucuk panggannya akhir nanti pelajar juga dia akan present. So present tu takkan gunakan AI kan. Dia kena ada kefahaman juga tentang sesuatu perkara itu. Ini yang mungkin orang luar lah kurang memahami dari sudut akademia, AI dan juga pelajar. Tapi doktor, boleh tak saya ulangkan sedikit ataupun kita patah balik berkenaan tentang manfaat sosial tadi tu? Manfaat sosial. Bagaimana kita boleh menggunakan AI ini untuk manfaat sosial. Okey, yang pertama saya selalu gunakan AI untuk groom ada mesin tu tentang CSR program. Okey, bagaimanakah saya kata AI ini dapat digunakan untuk membangunkan young generation. Dan kita akan scrutinize balik. Dan jawapan-jawapan dia tu saya akan scrutinize secara tak langsung, saya masukkan dia dalam training saya. Dan AI ini juga kita boleh bantu kepada community. Community sebenarnya dalam AI, contohnya ada beberapa information. Saya nak masuk CIMB Click, macam mana cara nak tukar setting tu sebenarnya saya tanya kepada AI. Tak perlu, saya tak pergi kepada apps itu kerana dia lebih cepat. Currency converter pun saya pergi kepada situ. Jadi kalau untuk pembangunan ummah ni atau pembangunan komuniti sosial ini, kita boleh introduce kepada komuniti, makcik ini caranya dengan menggunakan dengan promptnya betul. Makcik nak tanya pasal ubat, makcik sakit bengkak kaki, makcik tak boleh pergi klinik, ada simptom-simptom ini, macam mana makcik nak tanya dan makcik bolehlah melihat sendiri mungkin sebelum dapat pergi berjumpa dengan doktor. Betul. Macam mana cara penyimpanan ubat, macam mana kan? Resepi pun makcik boleh dapat daripada media sosial kan? Media sosial daripada AI, ChatGPT. Kalau media sosial tu saya buka yang dia ada dua je yang famous kat Malaysia ni, Karo Aming, lepas tu makcik Opah Wan tu Mola. Astagfirullahalazim. Okey doktor, kita kembali balik dalam kita punya diskusi berkenaan dengan AI. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan wujudnya AI ni dapat membantu menyiapkan penyelidikan. Menyiapkan penyelidikan. Ini bagus untuk pelajar-pelajar masters. Bukan masters saja, pelajar tahun akhir, degree, masters dan juga PhD. Okey, yang pertama, AI ini adalah rakan diskusi.
Kalau untuk pelajar PhD, ramai selalu kita dengar PhD is a lonely journey. Bermaknanya dia tak ada kawan dia nak discuss lain pada supervisor. Nak jumpa supervisor dia takut. Saya jumpalah ChatGPT. Sebelum supervisor tanya you tanya dulu ChatGPT tu. Pertama, you kena faham konsep bidang tu. Bidang penyelidikan you. Faham konsep-konsep asas dia. Kemudian, definasi setiap terminologi. Dan mesti ada knowledge. Ya. Bila nak buat ada knowledge, bermakna nak buat literature review. Bila dah kena baca 100 jurnal contohnya kan. Ngantuk kan. Jadi upload lah supaya dia boleh extract the information. Tapi bukan cut and paste. Extract dan baca dalam versi yang lebih pendek. Contoh kita nak cari cabaran ataupun limitation dalam 50 journals. Suruh di extract kan dan kita dapat compare. Maka kita buat analisis untuk literature tu lebih mudah. Tak perlulah kita nak baca the whole journal tu. Kita ambil apa yang kita nak. Adalah. Kita pula nak cari limitation. Mana limitation? Some paper dia tak sebut. LIMI tak ada. Tapi ChatGPT dia boleh detect. Dia go through dulu dekat orang punya research kata ini kata itu. Tapi yang kita nak tu rupanya dekat ujung baru kita jumpa. Faham. Jadi lebih cepat. Kalau supervisor minta LR, kalau dulu 3 bulan tak siap, sepatutnya dengan ada AI 1 minggu dah siap. Upload, analyze, baca dan kritik dan susun balik. Itu untuk knowledge. Kedua adalah untuk metodologi. Metodologi walaupun ada AI, perlu dan wajib ada juga kelas research method. Sebab di situ kita nampak cabang-cabang research method. Sebelum kita nak bertanya pada ChatGPT tentang research method, kita kena tahu research method ni apa jenis apa yang ada. Apa yang sesuai. Sesuai dengan bidang kita. Berbincang dulu dengan supervisor. Adakah dia kuantitatif? Adakah dia kualitatif? Adakah dia mixed method? Soalannya macam mana pula? Next persampalan dia macam mana pula? Sesemua benda tu kena attend kelas research method baru boleh discuss. Dan barulah dia boleh bagi jawapan dalam konteks penyelidikan you. Kalau you pun tak tahu apa benda nak tanya, apa research method yang betul? Bukan ChatGPT kata betul ke? Tak ada hujung pangkal kan? So you kena ada knowledge research method, ada knowledge dari literature review. Terminologi kena tepat. You baru boleh create prompt. Ya? Okey, lepas tu jangan lupa problem statement. Biar dia yang cari. Tapi you kena beri fokus you kat mana. Dia boleh bagi macam-macam problem statement, tapi fokus. Kita punya fokus kita nak apa? Tapi kalau you tak tahu bidang tu, macam mana you nak fokus? You kena tahu bidang tu, baru you tahu dia punya fokus. Pucuk pangkalnya kita lah kena decide. Kan? Dia as a axis ataupun macam doktor kata lah, as a sparring partner yang akan give you all sort of information. Kalau you pergi type bayi buta, paste, hantar dekat supervisor you tak sampai 3 saat dia boleh detect ni bukan you. It's not you. You bercakap dengan you menulis totally different. Kalau saya kata saya tak nak yang ini. Saya nak you. I don't want this, I want you. Be yourself. Saya dah nampak wajah pelukis grafik saya di belakang tu, dia dah mula nampak sinar lah dalam perkajian dia. Dan satu lagi yang penting, pelajar dia kadang-kadang title lain, problem statement cerita lain, objektif cerita lain, research question cerita lain, tiba-tiba metodologi lain. Ini dia tak ada kepakaran, dia nak tengok silang tadi. Boleh gunakan ChatGPT, senaraikan semua, minta ChatGPT kritik. Align tak semua ni? Keyword you sama tak? Connect tak problem statement dengan objektif? Dia akan cakap, tak connect. Ni cerita lain, ni cerita lain. Inilah gunanya. Bukanlah kita dah boleh jadi preparation lah sebelum kita jumpa supervisor. Tak marah supervisor saya pun mungkin lama kita tak jumpa kan. So kita boleh cross-check dulu dengan AI. Okay, I see. Check dulu. Align tak? Research RQ, RO, problem statement. Yang selalu menjadi masalah pada research problem statement, cerita lain, objektif cerita lain. Yang tu bahaya. Skop pun dah jadi lain. Minta dia check. Dan refine dia. Itulah kegunaan dia. Okey, baik. Faham. Itu yang paling mudah lah. Kegunaan yang paling mudah.
Ada penggunaan ChatGPT ataupun DeepSeek dengan prompt yang betul. Kita kena prompt lah. Ya, prompt. Selalunya kalau kita lihat dalam TikTok ya, saya ni hari-hari buka TikTok, yang selalu di-highlight adalah prompt yang betul. Prompt yang betul. Pada saya bukan prompt yang betul, konteks yang betul. Sebelum you come up with the prompt, you kena create konteks. Tapi masalahnya bila pakaian tak berbayar, baru 5 minit dah habis sesi. Baru create konteks. Dia dah, sesi anda tamat. Okey, itu cabaran lah ya. Okey, baik doktor. Kita nak tanya, yelah bila AI ni kita dah ada, macam doktor pun dah mention tadi, was used since 2022, sekarang dah agak 3 tahun. Bagaimana doktor melihat masa depan AI ni membentuk landscape penyelidikan kita yang sekarang ataupun penyelidikan moden lah? Penyelidikan moden ya. Okey. Saya kira AI ni nanti akan lebih intelligent. Lebih intelligent, dia lebih kaya dengan maklumat. Jadi sekiranya kita tak dapat maklumat apa kita nak, maknanya bukanlah kerana AI itu tak cukup lengkap, tapi mungkin kita perlu menguasai cara-cara bagaimana nak korek knowledge daripada AI. Dan yang kedua, saya pasti ya, penyelidikan ini dia adalah satu projek yang panjang. 2 tahun punya projek, 3 tahun punya projek. Maka kita perlu ada planner. Planner dah menguruskan, kalau dia bergerak, dia menguruskan surat lantikan. Saya buat surat lantikan 10 lantikan enumerator. 5 minit siap. Kalau tidak, nak kena tukar nama, tukar IC number. Sekarang ni kita bagi senarai nama, kita bagi contoh dan terus keluar. Saya sign saja lagi. Borang-borang claim pun saya dah train dan dia yang akan isi. So, mungkin RA tak perlu lagi 3 orang, mungkin seorang saja. Dan juga tak perlu lagi kita nak monitor RA tu, dah ada pembantu dalam bentuk AI. Itu dari segi pentadbirannya lah ya. Dalam buat proposal, selalunya geran-geran ni dia keluar terkejut-terkejut 2 minggu, sebulan. Ini yang warga UiTM sebenarnya nak dengar ni untuk proposal geran ni. Walaupun kita tahu dah, bulan 2 FRGS, bulan 5 geran Kementerian Ekonomi, LPPKN bulan 3 contoh, dah tahu setiap tahun. Tapi sebab kita ada banyak komitmen lain, bila keluar geran kita marah. Seminggu je baru beritahu. Tapi sebenarnya kita dah tahu dan boleh gunakan ChatGPT ini, menggunakan deep research element. Yang menjadi cabaran kita adalah untuk mendapatkan citation yang terkini 5 tahun. 5 tahun yang terkini lah. 5 tahun yang terkini. Dengan bantuan AI, dia dapat derive kita. Bagi penyelidik senior, sometimes dia dah ada everything in the brain. Dia dah ada. Cuma nak put it on words saja, susun semua keywords tu dalam introduction, dalam scope, dalam problem statement. Minta ChatGPT yang tulis. Huraikan. Ya, huraikan. Dan beritahu ChatGPT, saya nak 5 tahun citation saja. Kalau dalam RR, saya nak mesti ada citation bagi statement A. Mesti ada citation dalam statement B. So, cari sampailah dia beri kita satu references ataupun citation yang sangat strong. Yang itu sebenarnya cabaran pada penyelidik yang dah tak berapa muda macam saya ni. Nak mencari LR tu ya. Cari dalam masa yang singkat. Bukan tak bermuda. Istilahnya mungkin yang lebih pengalaman. InsyaAllah. Yang kemudian pemantauan aktiviti projek. Ada planner. Mungkin ada intelligent planner nanti untuk highlight. Kalau kita dah achieve objektif 1, objektif tu kita kena buat apa, objektif 3 kena buat apa. Kalau findings kita adalah objektif tu macam ni, macam mana nak maneuver, mungkin dia boleh jadi advisor kita lah sebagai rakan kongsi dalam penyelidikan kita. Kemudian kalender dan reminder saya rasa mungkin adalah project management. Project management ada banyak elemen AI. So research ini kalau kita sekalikan dengan kita aplikasikan prinsip project management, insyaAllah kita boleh selesaikan dalam tempoh 2 tahun sejak penyelidikan itu. Kemudian yang seterusnya, yang paling penting, yang paling banyak saya applykan dalam penggunaan ini adalah sebagai rakan intelektual. Saya perlukan rakan bergaduh, saya kata. Rakan yang tidak bersetuju dengan saya. Rakan yang sentiasa challenge kita punya
statement dan argument. Dia boleh argue balik, yes, ChatGPT can do that, dan kita boleh argue dia balik. Dan sekiranya saya tak puas hati dengan jawapan dia, saya akan provoke dia beberapa kali sehinggalah dia saturated. Okey. Maknanya jawapannya tepat. Baik. Kalau saya masih tak berpuas hati, sometimes saya cari balik buku. Okey, masih betul lagi. Okeylah. Akhirnya kita terimalah apa yang dia cadangkan. Dan kita juga kena menggerak, ada inisiatif untuk ada argumentation jugalah. Faham. Okey. Baik doktor, kita dah nak ke perakhiran ataupun di hujungnya. Maybe ada sedikit nasihat daripada doktor kepada penyelidik-penyelidik muda yang ingin mengaplikasikan AI dalam bidang masing-masing. Ya. Okey, nasihat saya yang paling penting kita kena kuasailah knowledge, kena ada knowledge. Kuasai ilmu dan bidang yang ingin kita terokai. Okey. Dan menggunakan tools AI ini sebagai alat bantu sahaja. Pakarnya kita. Dan kita juga harus pakar dalam menggunakan tools. Dan guna tools dengan efektif. Maknanya kena tahu apa kelebihan tools tu dan gunakan dia dengan tepat. Okey. Dan seterusnya yang paling penting adalah ethics. Ethics ni is the grey area. Apa tu? Status quo kata orang. Orang buat, kita buat. Boleh je buat, tak kena buat. Okey je kan? Okey je. UiTM terima. Terima je. Okey je kan? Pakai bulat-bulat kat MP sebiji, lecturer diam aja kan? Lecturer tak tahu pun. Betul. Itu ethics tu adalah diri kita. Dia bagaimana you menghargai kebijaksanaan you, menghargai kepintaran you, you harus zahirkan dia dalam akhlak yang beretika dia lah dalam penggunaan ni. Dan seterusnya yang juga paling penting adalah ciri-ciri privacy dan keselamatan diri. Yang tadi doktor mention. Ya. Privacy diri, lindungi. Kita tak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi tiba-tiba gambar you terpampang dekat bas. Kan ada yang guna tu. Rupanya sendiri yang duk hantar CV ke sana ke sini kan. Konon dah simpan dalam handphone dah, tapi hantar CV minta kerja. Macam-macam kan. Dan juga itu privacy kita, keselamatan diri kita apabila berada dalam ChatGPT. Kerana ChatGPT juga tidak impossible, dia juga boleh dihack. Jadi itu saja. Baik doktor, terima kasih atas input yang sangat-sangat bermakna. Pucuk pangkalnya kita yang perlu construct ataupun kita yang perlu mengawal AI tersebut, bukanlah 100% kita bergantung dengan kecerdasan buatan ini macam yang doktor katakan tadi. Structure-nya kita, apa yang kita nak buat tu kita kena prompt ataupun kena minta dia tolongkan, kan? Tapi subject matter ataupun isunya itu dari kita, bukannya kita tanya daripada AI. Macam tadi kata nak buat problem statement pun tanya AI, susahlah kan. Kalau metodologi pun tanya AI, metodologi pun boleh jawab. Gila ke apa? Betul ke budak ni? Untuk para pelajar pula kan, jangan ingat yang para pensyarah ni tak tahu. Sebenarnya dari segi lenggok bahasa pun kita dah kenal sebenarnya. Mudah untuk kita tahu cara daripada pelajar ataupun daripada AI itu sendiri. Baik, harapnya penggunaan AI ini akan memberi manfaat kepada seluruh warga UiTM, tak kira sama ada pelajar ataupun penyelidik kita, insya-Allah. Dan untuk penyelidik juga mungkin harus gunakan AI ni secara etikanya. Betul kan doktor? Mungkin yalah macam tadi doktor kata, macam okey je, lepas je kan. Tapi itulah. Sepada pandai tupai melompat. Sepada pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Baiklah, terima kasih kepada penonton. Terus menyokong dan juga sila subscribe di link YouTube Jabatan Penyelidikan dan Inovasi, dan kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan dengan topik yang lebih menarik lagi, insya-Allah, untuk sesi ataupun episod yang keempat Research Podcast bagi tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research Podcast ini dibawakan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Sila ikuti perkembangan dan info terkini tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM dan juga Instagram kami JPI_UiTM.
Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe YouTube JPI UiTM serta menekan butang loceng bagi mengikuti kesemua video terbaru termasuklah research podcast ini. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM.